Okay, so sekarang ni aku tengah shoot menggunakan Osmo Pocket 4 versus DJI Osmo Action 5 Pro. Nampak tak? Ada tak perbezaan antara dua kamera ni? Sebab ramai jugalah yang tanya, pening nak pilih. Kemudian nak pilih Pocket ataupun Action. Dua ni memang orang kata menjadi satu kebimbangan lah. So untuk setting kamera dua ni, aku pakai setting yang sama, iaitu 4K 30fps, 4K 30fps. Dia punya wide, of course lah, dekat Action 5 Pro ni dia more wide sikit lah. Okay, nak compare to Pocket 4 ni, dia taklah wide sangat tapi okay lah, kan? Okay, so apa pendapat anda tentang dua kamera ni, Pocket 4 dan juga Action 5 Pro ataupun Action 6 lah. Action 6 dengan Action 5 Pro ni dia tak jauh beza pun, tapi kedua-duanya pun still orang masih keliru lah nak pilih kan. So komen pendapat anda, device mana yang sesuai dan jadi pilihan. So kita jumpa lagi di next video. So kalau siapa yang baru singgah dekat profile aku ni, tekan butang like, komen dan juga follow, geng.